pengacara dan pendakwa raya seperti yang diumumkan baru ini dalam peringkat 5 urus bersama semua pihak berkepentingan. Setelah penggubalan akta kredit pengguna, kerajaan akan meminda akta perlindungan pengguna untuk memasukkan elemen lemon law bagi melindungi hak pengguna yang sering tertindas. Boleh explain dulu tak apa lemon law to our audience? Lemon law ni dia bukannya kita rosak sikit tu dapat kita baru. Oh tidak, dia tidak semudah itu. Lemon law is when your product, tak semestinya kereta, produk itu sentiasa rosak, tak habis-habis rosak. Hantar repair, lepas sebulan rosak balik. Bila warranty habis, hantar balik, warranty you dah habis, you kena bayar RM10,000 untuk ganti benda ni. Yang itu yang kita tak nak. So lemon law ni sebabkan satu kereta kita ada lebih kurang dalam 25,000 komponen. So memang akan ada yang rosak. Dan benda mechanical ni mudah sikit, kita boleh detect kat mana rosak. Tetapi benda-benda elektronik, electrical, kadang-kadang kita tak tahu kat mana dia rosak. Kita tak boleh nak detect. Dan car companies akan rasa macam, ini kalau kita nak buat ni, kita kena tarik balik the whole electronics, which is what 1/3 the cost of the car. So diorang pun macam tak nak. So dia ignore ke apa? Dia ignore the problem? Maknanya dia cuba tepis-tepis lah. Dia tepis lah, dia tendang balik, dia pegang kereta tu, okay? So lemon law ialah bila kita dapat buktikan kereta ni memang bermasalah, car companies kena tukar. Okay, swap ke atau buat apalah. Problem dia ialah hire purchase. Hire purchase, kalau let's say macam, okay, kereta you rosak, I syarikat kereta cakap betul lah kereta you ni rosak dah 10 kali dah, kita ganti you baru. You ambil loan, I tak boleh ambil kereta tu daripada you. I kena bayar bank which owns the car plus interest. Nak tukar nama tu leceh. Lemon law, we can do a direct swap without kacau loan kita. Itu satulah. Tapi yang nombor 2 ialah dengan adanya kereta-kereta yang lebih banyak benda-benda elektronik macam EV apa semua ni, lemon law memang lebih diperlukan supaya hak pengguna ni terjaga.